Dia ada producer, dia ada pelakon, dia ada penyanyi, penyangga tak masuk okay? Dan dia juga ada penulis lirik, pengubah lagu. So semua tu ada royalty. Pelakon boleh haram. Pelakon tak ada, dia dapat mana? Betul tak Amai? Pelakon tak ada. Sejak saya berlakon daripada tahun 1996 sampai sekarang tak ada royalty. Dapat one off, saya habis. Dia main 1000 kali pun dekat TV, dekat panggung, kita tak dapat apa. Producer mungkin dapat lah, Tok D dapat lah. Dan kalau dia kesian, dia bagi kat saya. Ada 5,000, 10,000, okey lah. Saya reject dia sekarang. Okay. Jadi Nineflix ini adalah satu platform yang mana kita kumpulkan semua data-data pemain industri kreatif ke dalam satu platform. Okey. Contoh pelakon, penyanyi, abang. Okey. Kita kumpulkan setiap kali orang subscribe, berapa ringgit, berapa dolar masuk, terus diagihkan terus. Contoh producer dapat 20%, director dapat 10%, pelakon dapat 5%. Tapi kalau digabungkan semua yang tengok tiap-tiap hari berapa ramai? Macam Netflix pun ramai bawah, bos. RM35 ke RM50 Netflix subscribe dia punya bulanan. 50 kan? 50 untuk 5 view ke apa? RM49.90 lah, bukan 50 lagi lah. Sama lebih kurang. Jadi dekat sini you boleh subscribe. Subscribe kita punya cerita. Setiap kali you subscribe, dia terus akan, sistem akan baca terus. Okey, dalam ni ada siapa? Producer, director, pelakon, pembuat air. Kalau dia daftar lah. Kalau dia tak daftar, tak dapat lah. Sebab tu kita nak kumpulkan data. So hari ni saya nak beritahu rakan media supaya pemain industri kreatif bersama-sama dengan kita. Sama juga media. Media pun memainkan peranan untuk mengangkat sesebuah karya. Betul? Jadi kalau reporter tak mainkan peranan yang positif kepada karya kita, siapa lagi nak angkat? Okey? Jadi apa